Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang penghasilan hot coffee. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Afiqah Natasha binti Saiful Bahrain. Rakan saya Wan Haslinda binti Wan Mazlan dan Muhammad Haras bin Zainuddin. Pengenalan hot coffee. Hot coffee merupakan salah satu gaya tulisan Arab yang paling tua dan paling awal digunakan dalam penulisan Al-Quran. Hot coffee ini berasal dari kota Kufah di Iraq dan mula digunakan sejak abad ke-7 Masihi, iaitu pada zaman awal perkembangan Islam. Tulisan ini terkenal dengan ciri-ciri geometrik, lurus dan bersegi, menjadikannya sangat sesuai untuk seni hiasan dan seni bina Islam. Selain digunakan dalam penyalinan Al-Quran, hot coffee sering ditemui dalam seni bina Islam seperti ukiran pada masjid, istana dan makam. Dan hot coffee ini juga digunakan dalam hiasan seramik, tekstil dan koin, mencerminkan kepentingannya dalam budaya dan seni Islam. Hot coffee bukan sahaja berfungsi sebagai medium penulisan tetapi juga sebagai ekspresi seni yang mencerminkan keindahan dan ketelitian dalam budaya Islam. Ciri-ciri hot coffee. Yang pertama, bentuk geometri dan bersegi. Tulisan coffee dicirikan oleh garis lurus dan sudut tajam memberikan penampilan yang berstruktur dan bersegi. Bentuknya yang berunsur geometri ini menjadikannya sesuai untuk ukiran pada mozaik, rubin dan batu pada bangunan seperti masjid. Ciri hot coffee yang kedua, ketiadaan harakat. Biasanya, hot coffee ditulis tanpa tanda baris atau harakat sehingga menunjukkan bentuk huruf yang bersih dan minimalis. Yang ketiga, fleksibiliti hiasan. Hot coffee telah berkembang dengan penambahan elemen hiasan seperti motif tumbuhan dan corak geometrik yang kompleks. Yang keempat, penggunaan dalam seni bina dan dekorasi. Hot coffee sering digunakan dalam seni bina Islam seperti ukiran pada masjid, istana dan makam. Hot coffee ini juga digunakan dalam hiasan seramik, tekstil dan koin yang mencerminkan kepentingannya dalam budaya dan seni Islam. Apakah makna kata-kata hikmah bagi usaha tangga kejayaan? Peribahasa usaha tangga kejayaan membawa maksud bahawa sesebuah kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha yang konsisten dan penuh kesungguhan. Slogan ini juga menggambarkan bahawa setiap kejayaan tidak datang secara mudah. Namun sebaliknya, setiap individu perlu melangkah dengan penuh kesungguhan dan semangat, dan juga perlu ada semangat yang kental dalam menghadapi pelbagai rintangan hidup. Oleh itu, kita perlu sentiasa berusaha tanpa jemu dan bersikap positif serta tidak mudah berputus asa dalam mengejar impian. Ini merupakan transliterasi daripada Rumi kepada Jawi, iaitu usaha tangga kejayaan. Dan ini merupakan contoh penggunaan kata hikmat dalam ayat, iaitu walaupun banyak cabaran yang dihadapi, Amir tidak pernah berputus asa kerana dia percaya bahawa usaha adalah tangga kejayaan. Du 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 du.